Hai korang, hari ni kita nak buat bubur pulut hitam untuk minum petang. Bubur ni ada macam-macam versi. Kalau korang suka yang pekat likat, jom tengok video ni sampai habis. 250 gram bubur pulut hitam, basuh bersih-bersih. Dah basuh bersih-bersih, masukkan 800 ml air untuk merendam. Beras pulut ni kita rendam selama 5 jam. Setelah 5 jam, air rendaman pulut jangan dibuang. Pindah masuk ke dalam periuk ataupun kuali. Tambah lagi 600 ml air putih. Masak hingga air mendidih. Bila air sudah mendidih, baru masukkan beras pulut. Masukkan sehelai daun pandan. Masak selama 10 minit. Matikan api. Tutup periuk guna penutup dan biarkan selama 30 minit. Sekarang kita nak sediakan bacuhan tepung beras. 1 sudu besar tepung beras. Masukkan 50 ml air. Kacau sehingga sebati, kemudian ketepikan. Sekarang kita nak masak santan. 200 ml santan ataupun 1 kotak santan kara. Tambah 250 ml air. Masukkan sedikit air ke dalam kotak santan. Goncang-goncang dan masukkan ke dalam periuk. Masukkan lebihan air tadi. Masukkan sehelai daun pandan. Masukkan juga bancuhan tepung beras tadi. Masuk 1 sudu kecil garam. Kacau rata dulu, baru nyalakan api. Masak sehingga santan mendidih, matikan api dan ketepikan. Sekarang kembali kepada beras pulut kita tadi setelah 30 minit. Beras pulut sudah kembang. Nyalakan api, masak lagi selama 10 minit sambil dikacau-kacau. Air pun dah menyusut. Kita masukkan 100 gram gula putih. Setengah sudu kecil garam. Kacau sehingga gula larut. Gula dah larut sepenuhnya, matikan api. Sekarang bolehlah kita hidangkan. Masuk pulut hitam ke dalam mangkuk. Tuangkan santan pada bahagian atas. Dah siap menu untuk minum petang. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.